Orang pun tak percaya, doktor pun tak percaya saya. Tengkuk saya yang normal macam anda semua ni, bengkok belakang ni ialah daripada tulang tengkorak sampai leher tengkuk ke belakang, sepatutnya S. Ditunjuk, dia lukis saya kat dua-dua jenis tengkuk saya. Tapi saya jadi lurus, tak normal. Lurus tak normal. Kita tak boleh baring. Kita bayangkan kita akan patah kalau kita baring tau. 2 tahun saya tidur duduk, letak sofa keliling. Punca tak tahu tau. Dia kata kesakitan saya bersamaan dengan hanya orang yang dilanggar kereta terhentak jatuh dan tulang tengkuk dia patah. Mana ada orang insiden tengkuk patah hidup? Saya punya masa tu kan tak nangis lagi ni. Tak dapat bayangkan dia sebelum takut. Saya tak dapat bayangkan lagi. Lepas tu ya ke saya kata. Dia pun tanya saya, awak insiden ke? Dia marah saya tau, doktor tu kata, awak insiden kan? Tak doktor, saya tak insiden, saya kata. Fikir. Kita orang conclude sendiri. Mungkin saya pindah tu, saya drive tu, jam 17km balik, pergi 17km balik, itu mungkin bukan fakta, bukan betul. Itu je dia cakap. Sebab dia kata hanya orang accident saja kena langgar tengkuk patah jadi macam awak. Kalau awak duduk je tak jadi, dia kata. Lepas tu semua saya tak boleh buat. Jalan anak pimpin, rasa nak jatuh bila duduk macam ni, berdiri pun saya boleh duduk sendiri. Doktor dah cadang saya bersara awal. Saya pergi juga sekolah, tingkat 4 saya boleh duduk kat tangga perlahan-lahan jatuh. Tak berhasil apa-apa. Telefon kawan-kawan saya, tolong angkat saya ni. Teruk macam tu kan. Sembayang tak boleh rasa langsung. Kalau orang tradisional urut saya, dia kata dalam badan saya ni, tulang di atas, urat saraf saya dah bercelaru, bercampur aduk di bawah. Aku tak boleh urut engkau, Zam dia cakap. Bayangkan. Lepas tu kali pertama saya memang sedih sangat. Ini peluang kedua saya. Sebab doktor dah cakap umur saya tak panjang. Allah pertemukan dengan izin Allah. Bukan Alura sembuhkan saya. Izin Allah. Kenakan saya dengan Alura Pens. Semua kata, alah tak ada duit dah, banyak berubat dah, beli urut. Pens dulu kak, kata Wani. Pens dulu. Saya pun ikut cakap dia. Pens semua saya ikut. Stokin. Dah boleh berjalan. Memang macam doktor cakap, sokongan kita kuat. Saya dah macam berjalan ni, berdiri. Orang macam dia hukum saya. Jadi saya kuat dia punya mampat. Kondensi tu. Lepas tu saya ambil semua satu set. Satu. Alhamdulillah, ya Allah, ya Tuhanku. Saya boleh pergi balik sekolah lama saya panggil. Sebab saya terlampau, tiba-tiba berhenti tak pergi sekolah. Orang semua ingat saya pindah. Saya tak keluar rumah. Dah tak boleh membantu, tak boleh bawa beg 1 kilo barang pun saya tak boleh pegang. Semua dibantu oleh anak dan suami. Pergi balik sekolah orang hantar. Berapa ringgit saya dah habis kat situ. Kosong gaji saya sebulan. Peruntukkan untuk nak beri saya bergerak juga. Bukan jam-jam tu kita boleh minta pencen. Jam tu juga kita pencen. Tak. Setahun pun saya dapat pencen awal. Di umur 55. Lepas tu baru saya boleh sertai baru ni senaman yang berduduk bawah. Saya dah tak semayang di kerusi dah. Alhamdulillah, ya Allah. Itu yang saya buat sedih sangat. Kita beralura tu saya kata. Saya ada semua dah.